Assalamualaikum sahabat. Saya rebus daun kaduk dan daun betik. Daun betik dan pucuk dia sekali. Saya just letak garam je. Ni lagi sikit boleh angkat lah ni. Tapi saya tak buat sambal tau sebab cili tak ada. Jadi saya cadang nak buat telur masak cili tu masak pedas-pedas kan. Jadi saya okey je makan macam ni. Husband lah dia, kalau ada macam ni dia mesti nak sambal kan. Tapi nanti kalau tak ada, terpulang lah pada dia nak makan ke tak kan. Saya boleh je makan macam tu. Makan dengan sambal telur tu, yang cili bo tu kan. Letak banyak-banyak sikit bagi pedas kan. Ibarat sambal lah, tapi bukan sambal belacan lah. Okay guys, dah boleh tutup dah sekejap lagi. Okay.